Seorang ayah menangis bila anak dia dapat markah matematik 6/100. Dia kata hampir setahun tu setiap malam dia ajar anak dia math, tapi dapat 6 je. Jadi menangis. Video ni viral dekat China dalam 3 tahun lepas macam tu. Tahu tak, kalau anda nak hebat dalam matematik, anda perlukan working memory yang kuat. Bahagian otak yang simpan nombor operasi tu sementara anda tengah buat ni langkah seterusnya ni. Kalau working memory ni lemah, macam mana anda akan macam macam mana macam mana tadi? Tak faham pada baru diterangkan. Jadi bila sebut tentang working memory ni, Gajah menunjukkan individu dengan tahap dopamine striatum yang tinggi, iaitu dopamine dekat bahagian otak striatum tu lagi tinggi, lebih cepat guna working memory dan lebih rajin berusaha dalam tugasan yang mencabar. Masalahnya sekarang, ramai budak-budak sekolah, student universiti ke, dopamine ni dirosakkan oleh stimulasi digital. Main game, scroll social media, rangsangan kenikmatan tu nak cepat, tengok anime, drama, filem berjam-jam. Itu semua hijack sistem dopamine. Jadi bila dopamine sentiasa dibanjiri oleh keseronokan yang segera, lama-lama level dopamine tu akhirnya drop. Jadi working memory tu terkesan. Akhirnya otak jadi susah nak tahan fokus. Dan bila belajar benda-benda yang perlahan macam matematik ni, tambah pula kurang aktiviti fizikal, jadi baseline level dopamine ni pun menurun. Akhirnya anak mudah give up, susah nak kekal fokus bila belajar.